Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita baru saja sampai di Zoo Taiping untuk safari night. Biasa kita main siang ya, kali ini kita main malam pula. Dan silakan menyampaikan kepada seni menarik paspor anda. Strawberry, blueberry satu. Strawberry, blueberry. Kita tunggu ni kan? Tunggu tak? Okey. Baik, baik. Ya, boleh datang. 3 minit sajalah besok. Jadi dulu ya. Terima kasih. Kita sebelum kita nak masuk dalam, okey, kita kena sebab tadi kami pun keluar tadi daripada rumah. Tak sempat. Okey, kita tak sempat nak singgah kedai makan. So kita beli je lah di dalam ni dulu. Sebelum tu kita beli tiket dulu kot. Sini tempat tiket. Tiket. Malam tiket 20 untuk dewasa. Seorang 20. Okey, sekarang kita nak masuk ke dalam. Okey, terima kasih. Ini dia. Memang berbeza waktu malam. Biasa kita main siang ya. Kali ini kita main malam pula. Itu main waktu siang itu. Waktu siang itu kan. Sini penuh. Ni okey. Okey, kita tunggu kereta api ya. Okey, turn kita masuk. Along kita depan. Okey, sekarang kita dah ada di atas kenderaan untuk menunggu kita melihat. Okey, keadaan waktu malam. Okey, jangan lupa tali keselamatan. Dan perjalanan anda sejauh 2.5 km. Zoo Taiping ini diterbagi kepada dua, iaitu sebelah Lu Barat dan juga Lu Timur. Kita mulakan daripada kawasan Lu Barat ya. Tuan-puan, sebelum kita mulakan perjalanan, sila pasang tali pegang keledar anda ya. Okey, tuan-puan, perhatikan sebelah kanan, kita ada pamerkan burung hantu ya. Owl di bawah tu. Owl dan juga owl adalah spesies karnivor. Dia adalah spesies karnivor, dimakan burung, tikus, anak ayam, ular. Ular pun dia boleh makan. Burung hantu, ketumbuh, ketampi. Dan tuan-puan, kita ada pamerkan serigala di sini, ataupun anjing hutan ataupun wild dog. Serigala biasanya dia hidup berkumpulan. Dalam sekumpulan ini lebih kurang dari ini. Tuan-puan, anda boleh berjalan kaki sampai pukul 12. Dan mana haiwan anda tak dapat lihat tu, bolehlah jalan kaki tu. Boleh tengok. Duduk kat sana. Ada lebih kurang 8 ekor dalam sana. Tapi tuan-puan kena jalan kaki lah, baru boleh nampak. Kita ada pamerkan itik mandarin. Mandarin duck di depan. Tapi dia tak cakap bahasa Mandarin. Nama saja Mandarin tak. Apa suluh tu? Dan ada apa ni, kita ada pamerkan kera hantu di sini. Kera hantu adalah spesies karnivor juga. Dia makan burung, tikus, anak ayam.
cari dudukan mana. Nampak ke? Sebab malam ni kita kena cari. Sebab dia haiwan nocturnal, dia aktif malam. Okay, dia mungkin duduk kat sebelah atas lah. Kita ada itik belibis ataupun whistling duck. Whistling duck dia boleh berenang, boleh terbang, boleh bersiul. Dan kita ada napo di sini ataupun mouse dia dekat daun sana. Kat tengah-tengah di atas tanah tu. Dia pun samalah. Dia sama warna dengan tanah. Di dekat sana tu. Di bawah daun. Okey tuan-puan, kita ada kongkang di sebelah kanan. Kongkang ataupun slow loris. Kongkang. Jangka hayatnya lah 14 hingga ke 20 tahun. Dia adalah spesies omnivore. Dia makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan serangga. Okey, kita ada burung keria mahkota. Cuba perhatikan sebelah kanan. Burung ni dia aktif siang, malam dia berehat. Cuba perhatikan sebelah kanan. Hang ni. Burung keria mahkota. Okey, dan kita ada pamerkan skunk. Skunk dia mengeluarkan bau busuk apabila dia terancam di belakang tu. Atas batu. Okey, landan ni dia takkan tembak. Kita tengok biasa tengok dia tembak dalam cerita-cerita. Tapi sebenarnya dia tak akan tembak. Dia cuma kembangkan duri dia apabila dia terancam. Kalau dia tembak juga, kita tembak balik lah. So, dia tak akan tembak. Okay, di hadapan kita ada pamerkan landan nibong, breast tail porcupine. Dia ekor dia macam burus. Okey, kita ada lion di sini. Oh, ya bunyi. Dia dekat dalam yang lain ni dekat dalam kandang dia. Dekat sini kami keluarkan 2 ekor sepasang Itu dia. Singa jantan tu bawah. Tu betina di tengah berehat. Atas tu betina, bawah ni betina jantan. Sehingga dia tak suka berenang tapi dia pandai panjat pokok. Jangka ni 20 tahun. Berat badan dia seekor menca 250 kg. Sehingga biasanya biasanya hidup berkumpulan. Dalam sekumpulan ni ada seekor jantan, 3 betina. Biasanya betina yang pergi memburu, jantan dia jaga family dia lah. Sehari mengambil makanan sebanyak 5 hingga ke 6 kilo ayam. Di sini kita ada pamerkan memerang otter. Otter memerang licin. Jangka ni lah 10 tahun. Makan dia ikan udang, kata dan juga ketam. Ada berkumpulan lah. Dia biasanya berkumpulan lah memerang ni. Kita ada flamingo, burung keria mahkota yang tadi kita tengok tepi jalan. Flamingo. Itu antelope dari Afrika. Antelope tadi. Antelope, nyala, lecu, ilan semua ada sini. Okey, kita ada zebra, kuda belang, giraffe tengah berehat tu. Di tengah giraffe. Okey, kita ada zebra tu, kuda belang. Itu burung pucung kuah, burung botak ope. Itu burung tempat tanah, bukan Afrika ya. Burung pucung kuah ni bukan zoo Taipei ya. So dia datang dari luar, and then dia dapat makan dekat sini, dia tinggallah sini terus. Zebra, giraffe.
Itu antelope ilan dari Afrika. Dia nampak macam lembu tuan-puan, tapi itu bukan lembu, dia adalah antelope. Itu dia, antelope ilan. Dia burung pucung kuak. Dia jangka ni 20 tahun, aktif siang malam. Dia nampak macam penguin. Ini burung buat topeng sebelah kanan, kawasan tiger adalah sebelah kanan. Tapi malam ni kami tak dapat keluarkan tiger sebab kandang dia sedang diperbaiki. Okay, tiger dia boleh berenang. Kelemahan dia tak pandai panjat pokok. Kalau terjumpa di mana-mana hutan janganlah berenang. Dan tiger adalah binatang kebanggaan negeri Johor. Harimau kumbang ni dia cakap memanjat pantas berlari sebab tu dikurungkan. Berat badan dia seekor menca 90 kg. Okay, Black Panther di atas pokok. Dia suka memanjat pantas berlari sebab tu dikurungkan. Black Panther ataupun harimau kumbang. Harimau kumbang adalah binatang kebanggaan negeri Pulau Pinang. Kita pamerkan Golden Cat, kucing tulang. Ini pun carnivore juga, makan ayam daging. Nampak comel tapi dia agresif sebelah malam. Dekat sini dia senang lah sebab dia semua dapat. Boleh terdapat juga di Indonesia. Burung kasawar ini adalah burung kedua terbesar dalam dunia. Burung ini sangat berbahaya bila serang manusia sampai membawa maut. Di dalam dunia ini ada 3 spesies burung kasawar ini. Ini salah satulah. Jangka ini 40 tahun. Kreatif siang, malam berehat. Okay, kita ada capybara di sini. Capybara ada, cuma duduk ke belakang ataupun di tepi-tepi. Capybara. Dan juga kita ada black bellied whistling duck. Dia berani berlawan dengan singa kalau dia berkumpulan. Haina biasanya duduk kat tepi-tepi ni. So dia aktif malam carnivore. Ya, jangka ni 20 hingga ke 40 tahun 25 hingga ke 40 tahun jangka harian dia. Berat badan dia seekor menca 65 kg. Jadi biasanya betina lebih besar daripada jantan dalam dunia dari Australia. Jangka ni 30 hingga ke 35 tahun. Iaitu wallaby. Wallaby adalah spesies macam kangaroo juga. Tapi wallaby nama dia. Jangka ni 12 tahun. Dia herbivore, dia makan sayur-sayur, buah-buahan, daun-daun. Malam ni dia makan carrot. Ini haiwan tempatan Malaysia. Dia beruang matahari ataupun dipanggil beruang madu sebab dipanggil beruang, dia suka makan madu. Beruang ni dia pandai panjat pokok sebab tu dikeliling pagar ni ada daun elektrik. Di pagar ni pagar berelektrik jangan sentuh pagar ni. Dan jangka ni 20 tahun, berat badan dia seekor menca 30 hingga ke 70 kg. Dia omnivore Dia spesies omnivore. Dalam dunia ni ada 8 spesies beruang. Beruang matahari salah satu lah. Di depan ni kita ada pamerkan rusa Boyan. Rusa ni dia berasal daripada Kepulauan Boyan Indonesia. Rusa Indonesia. Pada subuh. Lagi berat badan dia boleh mencapai 2000 ke 2700 kg. Sehari mengambil makanan sebanyak 50 ke 60 kg. Dia spesies herbivore. Dia makan daun-daun dan juga rumput-rumput yang kering. Pada subuh putih. Dan dua-dua ni betina. Dua-dua ni ada nama panggilan dia. Nama dia Melur and Mawa. Apabila anda panggil dia, dia boleh dengar. Dia kering dia bergerak. Melo and Mawar. Dan dari pendengaran dia sangat bagus lah.
Dia jangka ni 40 ke 50 tahun. Dia spesies herbivore. Okey tuan-puan, malam ni anda semua orang dapat tahu badan ni dia boleh dengar. So lepas ni janganlah panggil dia pekak badan. Okey, kita ada pamerkan seladang. Seladang dia tak takut dengan harimau. Dia berani berlawan dengan harimau. Seladang yang perkasa. Yang tanduk yang besar tu, tajam tu jantan. Yang tanduk kecil yang masuk ke dalam tu betina. Dan seladang adalah maskot negeri Perak dan juga lambang Zoo Taipei. Jangka ni 25 tahun. Okay, pada hari ni dia kebanyakan dia berada dalam air. 90% berada dalam air, 10% sahaja dia berada di sebelah atas. Itu pun dia waktu ambil makanan. Waktu dia makan dia naik atas. Okay, ia melahirkan anak dia dalam air, menyusukan anak dia pun dalam air, tidur pun dalam air. Jangka ni 40 tahun. Berat badan dia seekor menca 2000 kg. Okay, dia adalah spesies herbivore lah. Makan buah-buahan, tumbuhan, daun-daun. Ada 4 ekor di sana tengah makan. Kemiran gajah, gajah Malaysia. Dan jangka hari ni lah 60 ke 75 tahun. Berat badan dia seekor menca 3000 ke 5400 kg. Ini kita lihat ni gajah betina. Biasanya jantan yang besar dan dia ada bergading yang panjang lah. Spesies herbivore ni makan daun-daun, sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan. Dan gajah dia boleh berenang lah. Okey tuan-puan, sampai sini saja perjalanan anda pada malam ni. Sekiranya anda berminat jalan kaki, boleh jalan kaki. Kalau nak keluar, guna jalan depan, exit di sebelah kanan. Pastikan barang-barang anda diambil sebelum turun. Sekian, terima kasih. Tuan-puan, anda boleh turun di sebelah kanan. 3 sekok ada di dalam tu tidur. Kau tidur awal mana ni? Tapi burung tadi tu banyak. Rupanya dia pun main daripada luar. Pandai. Dia main malam. Iyalah. Burung tu main malam. Okeylah, main malam dia tak panas, sejuk. Konak malam. Okey, sekarang kita cuba berjalan kaki. Kita nak pergi tempat burung tadi tu. Mana dia? Burung yang 2 ekor. Tu. Nampak? Ha tu. Jangan lagi dia patuk. Tak payahlah pegang. Ha. Ni dia. Burung 2 ekor. Arapaima. Itulah Arapaima. Ini dia. Burung yang baik. Hai. Halo. Oh, cantik. Yang ni malu. Yang ni tidur. Tidur lah. Tidur. Kami nak bergambar ah. Nah. Cantik burung ni. Wah.
Selesai. Selesai makan. So kita akan gerak balik ke Pulau Pinang. Sekarang kita masih berada di Ipoh lagi. Ipoh pula. Di Taiping. So kita akan balik ke Pulau Pinang.